Hari tu kau tengok Aiman kahwin? Aku pergi. Kau pergi hari tu Arsenal kalah kan? Kalah. Tu lah. Kau tahu? Ha. Orang lepas kahwin ni biasanya murah rezeki tau. Habis tu, Ya. orang yang tak kahwin, tak murah rezeki lah. Tak ada rezeki, mati semua. Ya. Kau dah kahwin, kau kena fikir mak mertua kau, anak kau, bini kau. Baik ke single bro? Kau tengok ni, bedi ni. Baik kan tengok kak. Kau mana boleh tengok? Dia nak kahwin Mana boleh? Itulah kau nak kahwin Mana boleh tengok bro? Kau single lah boleh. Rajuk pula dia. Kenapa pengantin ni man? Ya tu. Seri tu. Hari tu aku tak tengok kan. Memang berseri lah muka nak dia. berseri muka, kau tak perlu kahwin pun lah boleh naik seri. Alah, kau pakai ni. Next Prime Man. Dalam dia ada salicylic acid, ada activated charcoal, ada zinc PCA. Kau tak perlu bazir-bazir duit lah bro. Nak kahwin baru nak muka berseri Kau kalau nak kahwin kan, kau nak kahwin dengan orang mana Tak tahu mana-mana kot. Mana-mana lah, asal ada jodoh lah. Kalau kau lah. Aku tahun ni aku nak try orang India. Sebab tahun lepas aku dah try orang Cina kan. Bro, Malaysia ada 14 negeri. Kan? 14 lah kita try kan. Tu kan kau. Kau nak kahwin kan. Orang single dia boleh try lah. Hari tu aku nak masuk simpang, aku lupa bagi signal. Kena horn. Tu kan kau. Kau nak kahwin lagi kan. Tu lah. Aku dah cakap kan kau. Single is better bro. Malam ni jadi lepak. Aku on. On Aku nak kena tanya tunang aku dulu. Kena tanya tunang dulu bro. Bro, tu aku dah cakap. Single is better than plural lah. Kau kena gari. Tu lah nak sangat kahwin kan. Man, kau ni memang tak ada girlfriend ke? Aku tak perlu girlfriend pun aku boleh hidup lah. Man, cakap je lah tak ada siapa sayang kau man. Bro, cukup mak bapak aku dengan Tuhan je lah sayang aku. Tu kan kau nak kahwin sangat kan. Arsenal tu memang tak ada nak menang Itu lah tu Sakai.